Maut ni. Tak maut ni. Ni tak maut. Awak tekan fikir. Kalau berani. Tak lagi, saya kena buat live dulu. Awak buat live jap. Awak buat live, saya bagi awak 2 minit kan. Besok. Besok tak boleh. Hari training saya tak buat live. Mana ada training je besok? Besok je Besok pagi nak petang tu nak training. Nampak kan? Begitu tegasnya saya. Terima kasih yang mana baru follow. Kacau kepala. Bantai lagi Ki. Memang masih bantai dia. Lagi santai kawan. Apa saja awak nak saya belanja makan seminggu ke 2 minggu ke awak beritahu. Bawah pada 500. Awak rasa kalau awak menang awak nak minta apa kat saya? awak bagi satu beg awak. Beg apa? Beg apa awak ada? Okey. Saya bagi yang paling murah ni. Jangan risau. Nasib baik aku ada beg murah. Kalau awak kalah, awak ambil air 1 besen. Awak letak kunyit. Letak kunyit, kacau. Lepas tu awak ambil tepung. Kalau tepung tak ada, awak ambil telur 3 biji. Letak dalam besen tu. Kacau. Dengan bismillah. Dengan lapas bismillahirrahmanirrahim. Awak juih dari kepala sampai ke hujung kaki. Okey? Let's go! Ya Allah. Memang aku nak, kalau memang aku nak tengok kau kena. Tolong. Betul. Brother Wool. Memang dia kena. Ingat saya ni siapa kan? Tolong sikit. 2, 1, 0. Kemenangan di pihak Faisal Halim. Terima kasih guys. Puan, bawa kamera. Letak kat mana-mana. Sediakan ayak, sediakan kunyit, sediakan tepung. Mandi. Abang. Kau nak buat apa ni? Aku nak kena bancuh air, kau tahu tak? Kau jangan buat aku stres kak. Okey geng. Sekarang ni Tunjuk. Sekejap. Tunjuk tak nampak. Sabar. Basuh. Bawah 10 mandi air kunyit. Kau memang terbaik dalam Malaysia. Okey, kacau. Nampak? Okey, situ okey. Jap. Guys. Saya rasa dia botak lepas ni. Okey guys. Tolong rekod. Hantar dekat dia. Okey, ready? Lepas ni tak payah colour rambut dah awak. Saya dah tolong awak. 1, 2, 3, go. Sabar. Mana member saya? Wah, bismillah. Post TikTok. Okay. Ready? Bismillah. Ni, buat ucapan sikit. Kenapa awak kena? Ucapan saya terima kasih kepada Miki yang bagi punishment ni. Terima kasih sangat-sangat. Lepas ni memang tak buat live lah. Saya takkan masuk live dia. Itu je saya cakap. Terima kasih. Teruskan perjuangan anda. Tak apa geng. Untuk korang geng tak apa. Untuk korang aku layan lah geng kan. Cuti-cuti je. Kena Betul cuti-cuti je nak layan. kunyit. Ada benda lah. Okay, 1, 2, 3, jalan cepat saya nak tidur. Ayah aku buat manyi ayat kunyit dengan telur. Busuk lah ni. Mantap, abang kata mantap. Mantap balik. Wan, terima kasih Wan. Bau apa Wan? Bau hanat. Rambut colour baru. Memang mantap Ais. Maybe saya takkan buat live dalam 2 tahun macam tu.